Dengan makhluk kita tak ada kira. Berapa kalam kita bercakap dengan makhluk satu hari? Berapa ribu kalam kita bercakap dengan makhluk? Dengan Tuhan nak berkira. Hati kita bertumpu dengan makhluk sampai dalam semayang pun kita menghadap makhluk. Berkira sangat. Dengan Tuhan berkira. Habis nak minta syurga Tuhan. Tak malu kan? Itu maksud dia. Ya? Jangan berkira. Cuma pangkat awal nak bagi istiqamah tu suruh kira angka nak buat zikir ni 1000. Ya? Kalau dalam suluk puan-puan zikir tarik satu hari 70,000. Tu paling kurang. Ya, kalau dalam suluk. Sebab tu tuan-tuan tengok dia punya warid berdentum, pum tu buka. Sebab dia cuci habis. Ya. Buntut kuali tuan-tuan pergi buat apa piuk. Masak ke dia kahwin dulu punya cerita kan. Bila lepas dia kahwin dia ada satu program menyuci piuk belanga kan. Dia ada dua itu. Satu dia pakai dawai kasar, satu lagi dia pakai dawai halus kan. Dia santan habis. Dia tu hentak yang halal. Mau berkilat. Ini buntut piuk untuk kali dah hitam. Carian masak, kemudian kita sapu dengan shampoo. Hilang kan. Yang kita ambil shampoo kita lah buntut kuali. Jenuh ya awak ni. Kena hentak dia kuat-kuat. Bau dia terbongkar dia punya karat. Bau kilat balik. Begitulah kalbi dia. Ya, hentak dia apa kesungguhan mahabbah hati dia. Tumpuan, fokus betul-betul. Jangan berkira dengan Tuhan. Ya, dengan makhluk kita berkira tak apa. Banyak nau beri leka dengan makhluk. Banyak nau jauh hati kita dengan makhluk. Itu kira. Tapi dengan Tuhan kira sikit-sikit nak kira. Bayar nak terbuka hijab kita dengan Allah. Ya, dengan Tuhan kita berikan betul-betul sebagaimana janji kita wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah janji tu. Makna kata tak ada berkira. Hidup mati terserah ke Tuhan. Betul tak benda tu? Yang keluar semayang dia buat gian lain yang akan Tuhan jawab kazab tak bohong kau Tuhan. Itu maksud ini.